Apa pandangan tentang imam berwirid kuat selepas solat berjemaah, sedangkan pada masa itu masih ada lagi makmum masbuk yang belum selesai solat? Masalah yang pertama, lepas pada semayang tok imam wirid dan zikir kuat, apa hukumnya? Kerana ada lagi makmum masbuk yang nak menghabiskan semayang. Dengar molek. Masalah zikir lepas semayang ada dua kaifiat. Yang pertama, pandangan yang muktamad dan yang paling ramai, iaitu zikir perlahan. Perlahan ni lagu mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Sekadar imam dengar di telinga, makmum dengar di telinga. Pandangan yang kedua, zikir kuat. Zikir kuat ini, kata Imam Syafi'i, jika imam tujuannya nak ajar para makmum, maka boleh dan sunat. Kerana dia ramai belakang mak depik, orang-orang muda baru mari semayang jemaah, ramai lagi tak erti zikir, tak erti ayat kursi, imam pun buat kuat supaya budak-budak muda ni boleh belajar. Memang mudah belajar pun kalau kita lepas semayang, kita jangan bangun balik lagi, kita wirid ngentuk imam, derah boleh, faham? Jadi imam pun baca kuat sikit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hukumnya tak ada masalah, boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Tu zikir kuat dia panggil. Perlahan ni subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian yang dilarang ialah bertepik atau diangkat terlampau kuat. Nampak? Kerana boleh mengganggu. Ada orang semayang ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang tengah semayang kadang-kadang terganggu. Faham? Jadi tahulah qadar mana yang boleh, qadar mana yang tidak boleh. Soalan maka kalau tanya saya yang itulah, kalau tanya saya macam mana? Macam mana yang dibuat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan di dalam solat, boleh tak kita baca Fatihah? Tak, ni kita baca dalam, orang Melayu kita baca dalam hati ya. Hak tu bukan baca, hak tu ingat. Bila kita kata baca qiraah, yakni talaffuz dengan lidah. Tapi taklah kita baca sampai ganggu orang sebelah, tapi kita tahu apa yang kita baca. Dalam erti kata lain, jika kita salah, kita tahu. Bacaan kita tu kita tersasul ataupun kita tersalah, kita salah. Sedang melakukan solat jamak takdim secara berjemaah, kemudian azan berkumandang. Kalau sekiranya begini, jika sekiranya kita solat maghrib 3 rakaat, kemudian kita tengok orang nak semayang Isya, ataupun kita katalah kita semayang Zuhur 2 rakaat, kemudian kita tengok orang nak semayang Asar. Saya nak buat contoh dulu. Pas habis bagi 2 rakaat, tu imam mendirikan sembahyang asar. Kita ikut, boleh tak kita ikut tu imam? Boleh. Yang 2 yang pertama kita qasar, yang 2 yang kedua kita tamam juga boleh. Kenapa? Bila kita ikut tu imam tamam, kita juga tamam bersama dengan imam. Tamam ni maksud kita empatkan lah. Di dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Abbas menyebut bahawasanya jika orang musafir itu ikut orang yang tamam, dia tamam. Tapi kalau dia jadi imam, dia qasarkan. Sebab itu kalau kita sekumpulan, kita ni jadi imam, kita musafir, kita main 2 rakaat, yang selebih itu orang yang tidak musafir, mereka sambung lagi 2 jika semayang tu 4. Jadi maka tu imam tu apabila dia selesai macam Nabi buat, Nabi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata atimmu salatakum fa inna qaumun safar, sempurnakanlah sembahyang kamu, sesungguhnya kami adalah kaum yang bermusafir. Benarkah DAP mengancam Islam? Sekali saya bertanya dah.
bagaimana cara zikir selepas solat Nabi dan apakah hukumnya wirid yang senang? Nabi SAW berwirid lepas solat. Tetapi adakah maksud Nabi SAW wirid? Kalau tanya saya lah, dah tanya saya habaq lah kan. Jangan mau pasal apa pergi habaq macam tu, pasal tanya. Nabi SAW berwirid lepas solat. Tapi adakah baginda berwirid sentiasa berwirid kuat lepas solat? Tidak. Bukan dia tak wirid, dia wirid subhanallah, subhanallah, dia suka subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Ibnu Abbas menyatakan, kana raf'u saut ba'da insirafin nasi 'anis salatil maktubati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara selepas daripada orang selesai sembahyang tu berlaku pada zaman Nabi SAW. Maksud wirid tu lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam dia mengulas riwayat Ibnu Abbas. Dia kata yang mana Nabi angkat suara dengan sahabat tu yang berlaku pada zaman Nabi itu hanya 1-2 kali saja, hanya untuk bertujuan mengajar sahaja. Bukan Nabi sentiasa angkat suara, kata dia. Halnya seperti mana? Kata dia seperti mana Nabi pernah solat di atas mimbar. Bukan setiap kali Nabi solat atas mimbar. Nabi solat atas mimbar kerana nak tunjuk kepada orang belakang pergerakan solat saja. Selepas orang belakang dah tahu, Nabi tak solat lagi atas mimbar. Yang demikian itu, maka kata dia wirid yang diriwayatkan ada angkat suara wirid lepas solat itu untuk mengajar saja, kerana Ibnu Abbas yang riwayatkan. Sedangkan Ummu Salamah dan selainnya meriwayatkan daripada Nabi bahwasanya Nabi itu lepas solat, mereka tu dia duduk sekejap, kadang-kadang dia bangun, kadang-kadang dia bangun terus, kadang-kadang dia minta dia biar lalu wanita bangun, seperti yang disebutkan oleh Az-Zuhri. Maka adapun mengangkat suara lepas sembahyang berwirid ramai-ramai kuat-kuat, kata Imam Syafi'i, ini tidak berlaku berterusan pada zaman Nabi SAW. Ini Imam Syafi'i sebut di dalam kitab Maka kalau tanya saya yang itulah, kalau tanya saya macam mana, macam mana yang dibuat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi SAW.